13 Februari Hari Radio Sedunia diraikan. Medium komunikasi itu terus kekal relevan merentas era digital. Tahun ini tema radio dan kecerdasan buatan menekankan teknologi AI menjadi pelengkap kepada industri penyiaran radio, bukan pengganti. Laporan Audi Muhammad Nur. Okey, hari ini cukup istimewa kerana kita menyambut Hari Radio Sedunia. Radio yang sentiasa dekat di hati anda semua. Tak kira dekat rumah ke, dekat jalan raya ke, ataupun dekat tempat kerja. Kami di sini akan sentiasa memberikan maklumat-maklumat, informasi terkini dan juga memberikan hiburan kepada anda semua. Dan tanpa membuang masa, kita pergi dulu dengan lagu Sayang Musalmah. Sejak dahulu lagi, radio merupakan platform utama untuk penyampaian maklumat, pendidikan dan ianya bukan sahaja sekadar hiburan. Dan kini, pelbagai teknologi yang ada, terutamanya AI, adakah ia dapat membantu untuk menaikkan lagi industri radio ini di Malaysia? Di RTM, penggunaan AI bukan sekadar trend tetapi sebahagian inovasi dalam proses produksi. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman menjelaskan AI digunakan secara seimbang bersama kreativiti manusia bagi menghasilkan kandungan lebih dinamik. Jadi pada saya, terpulang kepada kreativiti seorang produser itu, kecekapan kita, kepandaian kita untuk menggunakan suatu tool yang baru itu, akhirnya penerbit itulah kena pandai, bukan teknologi itu secara sendirinya. Sementara itu, pengarah bahagian program radio RTM, Saifuzaman Yusof menegaskan AI perlu difahami sebagai pembantu peribadi dalam dunia penyiaran. Kita telah membuat uji cuba terhadap radio muzik menggunakan DJ Aira dan juga DJ Rio. Kelebihan DJ Aira, dia boleh membaca teks ikon grafik secara langsung menerusi pendengar di rumah yang menghantar kepada media sosial. Dan untuk DJ Rio, dia boleh memilih lagu-lagu yang ditulis oleh para pendengar. Di stesen radio KLFM, penggunaan AI turut dimanfaatkan dalam penghasilan jingle bagi memastikan kandungan audio lebih segar dan menikmati citarasa semasa. Dulu kita buat jingle memang datang 100% daripada idea penerbit itu sendiri. Tapi sekarang ni bila dibantu oleh AI, jadi penghasilan contohnya jingle lebih menarik dan lebih orang kata terkini. National FM juga memanfaatkan AI dalam pembangunan ikon digital stesen radio berkenaan. AI ini sebenarnya banyak membantu dalam urusan kerja, dan di Nasional FM sendiri pun kita ada AI kami, iaitu Nadi, ayam tambatan kami. Itu juga salah satu ikon yang kita buat daripada AI. Radio hari ini bukan lagi sekadar suara di udara. Malah capaiannya lebih daripada itu. Jika dibantu AI, merentasi platform digital dan dianalisis secara masa nyata. Sempena Hari Radio Sedunia, jelas radio terus relevan menggabungkan teknologi masa depan dan kepercayaan yang dibina sejak sekian lama. Audi Wamano, RTM.